Kata baginda Rasulullah, sedekah yang paling baik adalah bersedekah saat kamu dalam keadaan sehat, dalam keadaan syahih, kedekut, yakni cinta kepada hartanya. Takhshal faqra wa ta'mul al-ghina, dalam keadaan kamu takut miskin dan juga kamu mengharap kaya terus. Masa itu ada kepada seseorang, masa itu terbaik bersedekah. Janganlah kamu, kata Nabi SAW, sambungan daripada hadis itu, janganlah sampai kalau sudah ajal tiba dekat, wasiat untuk madrasah sebulan sekian ribu, untuk anak yatim sekian, untuk hospital sekian, untuk madrasah tahfiz sekian. Bila dah ajal dah nak sampai, dia tak boleh lagi nikmati hartanya dalam bank account. Maka dia kata bagi fulan, bagi fulan, bagi fulan. Contohnya tujuan apa? Untuk selamat di barzakh. Masa sehat tadi itu bagi. Khawatir tak sempat nak sebut nama fulan, dah cabut malaikat. Khalas.